Petronas nak kena jual, betul. Ya. Angsa emas. Ni saya nak hantar ni mesej. Korang tahu tak Perdana Menteri kita kat mana? Dia kat UK untuk cipta 30,000 peluang pekerjaan untuk warga Britain. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tinggaran. Di masa Perdana Menteri Mahathir Mohamad, perusahaan minyak Malaysia Petronas mengalami masa jayanya. Bisa dibilang kemajuan Malaysia pada waktu itu ditopang oleh perusahaan ini. Sampai-sampai menara tertinggi di sana dinamai Menara Petronas. Namun itu dulu, sekarang nasib perusahaan itu sungguh mengenaskan. Mereka harus mem-PHK puluhan ribu tenaga kerjanya. 10,000 pekerja. Kecoh di media sosial. Takkan laporan kewangan ni pun nak sorot juga? Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat. Petronas nak kena jual, betul. Ya. Angsa emas. Ni saya nak hantar ni mesej. Saya bacakan. Kawan saya ni dia kerja Petronas. Dia betul kerja Petronas. Dia kerja Petronas. Saya tanya dengan dia, apa cerita? Dia bagi tahu. Dia apa cerita? Dia kata 17,000 secara berkala. Tak ada naik gaji, tak ada bonus, tak ada naik pangkat. Semua sangkut sebab PM bodoh. Apa-apa yang Melayu Islam semua nak kacau. Ni kerja Petronas dia bagi tahu ni. Semua betul pun kalau kita fikir balik. Yang disalahkan PM ya. Dengan orang Melayu, Anwar kacau. Betul tak? Apa saja yang berkaitan dengan orang Melayu, Anwar kacau. Beras, Pernas, Puspakom, Petronas. Apa lagi dia kacau? Apa lagi? Banyak benda berkaitan dengan ada Melayu je dia kacau. GSP, Aman Palestin. Apa lagi? Banyak benda yang dia kacau. Melayu ni dia kacau. Pencen. Semua ni KWSP. Sakau. Dia nak melemahkan kita orang Melayu lah. Bila orang Melayu ni lemah, akhirnya orang Melayu tak terlawan lah. Tak terlawan lah kita. Sebab tu dia. Saya tak tahulah kalau ada yang kata negara tak turun. Macam saya yang dah lama saya tengok, kita bukan daripada sudut ekonomi saja. Kita daripada sudut ekonomi, sosial ni, keselamatan ni, akidah ni. Akidah pun sama. Kau ingat? Kalau korang nak tahu, dalam tempoh beberapa bulan ni sahaja, kerajaan telah buat beberapa keputusan yang dijangka akan mengakibatkan 46,000 orang menganggur, 30,000 daripada sektor kaki tangan awam dan sehingga 16,000 pekerja Petronas. Kerajaan kata ekonomi semakin mengukuh. Kalau semakin mengukuh, kenapa buang orang? Sementara Petronas dijangka akan memberhentikan beribu-ribu pekerja tempatan tahun ni. Korang tahu tak Perdana Menteri kita kat mana? Dia kat UK untuk cipta 30,000 peluang pekerjaan untuk warga Britain. Saya rasa dia ni keliru lah sama ada dia Perdana Menteri Malaysia ke UK. Negara. Saya Yvonne, ikut saya di TikTok. Bersama kita bersuara demi rakyat Malaysia. Kenapa Petronas kurangkan lebih 30,000 pekerja? Pertama, penutupan saluran paip gas Sabah Sarawak pada tahun Ini 30,000. Mana yang benar? Sepanjang 500 km ini meletup mengakibatkan 153 telaga gas dan juga 37 fasiliti luar pesisir ditutup. Disebabkan itu, gas terpaksa dihantar menggunakan kapal LNG yang mana kosnya jauh lebih mahal. Kedua, persaingan dengan Petros. Sekarang ini Petros semakin dominan di Sarawak. Jadi Petronas tak boleh pegang semua kuasa macam dahulu. Secara tak langsung ianya akan beri kesan kepada perjanjian dan juga pembahagian gas. Ketiga, tekanan ekonomi global dan peralihan tenaga hijau. Minyak dan gas semakin susah nak untung.
Petronas kena labur dalam tenaga bersih nak capai sifar karbon memang akan makan kos yang sangat-sangat tinggi. Pengurangan tenaga kerja ini sebahagian daripada strategi right sizing Petronas. Sebab itu pekerja sekarang ni kena cari alternatif untuk terus survive. Tak boleh mengharapkan dengan satu sahaja sumber pendapatan. Salah satu cara mudah untuk tambah pendapatan tanpa perlu modal yang besar adalah dengan buat TikTok affiliate. Bayangkan ada orang boleh buat berbelas-belas ribu hanya dengan affiliate. Ini buku dah ada dah, Game Plan of TikTok Affiliate. Banyak panduan-panduan yang disediakan dalam buku ni dan saya sangat-sangat recommend kalau siapa nak belajar tentang affiliate boleh baca buku ini. Apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. Berapa orang nak buang ni? 10,000 nak buang. 10,000 nak buang, tuan-tuan. Kata ekonomi bagus, tapi nak buang orang. Kalau Petronas dah start buang orang, GLC mana lagi nak buang? Lepas ni nak suruh siapa buang orang? TNB, Telekom, tabung gaji. Dulu dia nak cuba buang penjawat awam, ingat tak? Pertama kali Pakatan Harapan naik jadi kerajaan, dia kata mula-mula sebelum itu siapa? DAP kata nak buang berapa ratus ribu penjawat awam dia nak buang. Sekarang dia takut, dia tak nak buang penjawat awam sebab dia nak cuba dapat undi Melayu. Kebanyakan orang penjawat awam ni undi orang Melayu. Buang penjawat awam esok kan tak dapat undi Melayu. Okey, dia tak buang penjawat awam. Lepas tu sekarang dia nak buang siapa pula, tuan-tuan? GLC pula dah nak buang. Saya dengar cerita lagi, ada daripada apa ini, kita dengar, kita nak tanya Petronas, dia semua tak mau jawab. Nak tanya Menteri Kewangan, dia asyik pergi keluar negeri je, tak jawab-jawab. So kita cari sumber-sumber, kita tanya pasal apa. Dia tuduh, kadang dia tuduh oh sebab bisnes tak ada lah, hilang lah, apalah. Sebab deal dia dengan Sarawak lah kononnya. Sebab bisnes Petronas Sarawak ambil lah sebenarnya. So macam mana nego lah apa. So saya nak cakap pada Anwar Ibrahim, saya nak cakap, kalau awak yang tak reti nego, apa pasal pula kita yang kena buang, betul? Awak yang tak reti nego, awak lah letak jawatan. Dan kalau bisnes tu tak bagus, patut orang atas lah letak jawatan, betul tak? Bisnes tak bagus, siapa yang buat keputusan, orang atas lah dibuang, betul? Bukan orang bawah. Jadi orang atas yang tak reti nego, yang kena buang orang-orang bawah ni. Ini banyak lagi orang nak kena buang. Macam mana cerita, tuan-tuan? Itu satu. Ada beberapa hari yang lepas akak tertengok live Yani aka Mak Bedak. Mereka yang panggil Mak Bedak dan dia pun tahu orang panggil dia Mak Bedak. Dia tak kisah pun, dah synchronize pun nama tu dengan dia kan. Dia ada sebutlah mengenai keadaan pesatnya ekonomi kita. PMX bawa bilion trilion. Banyaklah kalau dengar bilion trilion. Tak ada million tak ada. Million tak ada. Tapi akak macam menggelitik juga hati akak. Hang syabas lah kat hang yang ni, hang berani Walaupun hang bukan pakar ekonomi, bukan daripada Universiti Harvard ataupun Universiti Melaya dalam bidang ekonomi, tapi hang berani Hang berani sebut perkataan bilion trilion tu. Akak tak berani, tak terjangkau ke akal, tak terjangkau. Makna kata pesat lah. Dalam live tu memang menceritakan betapa pesatnya ekonomi kita ni, betapa majunya. Tak lama lagi, cuma satu akak nak tanya, kalau betul ekonomi kita pesat, maju semua, pasal apa Petronas nak buang sampai 10,000 orang pekerja? Petronas tu syarikat kita tu, syarikat Melayu kita tu, macam mana boleh jadi macam tu? Apa nasib 10,000 orang pekerja tu yang nak dia kena buang tu? Ataupun trilion bilion ni adalah sekadar macam gula-gula kopiku kita makan lepas kita makan nasi tu untuk nak buang rasa-rasa loya tu. Tapi kalau duk sebut bilion trilion betul-betul, selalu hak kami dengar ni pula jadi lawyer. Sedangkan lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.